Nyanyi dan menari bersama Bintots. Hai kawan-kawan, hari ini jom kita berseronok dan bergembira bersama saya, Joy. Hari ini Joy pergi ke rumah Bibi dan cuba teka kami main apa. Main cat? Oh, macam seronok je tu. Tapi bukan. Main slime? Wah, slime yang lembik-lembik pasti seronok juga kan? Tapi bukan juga. Joy main menyusun blok kayu. Joy siap bina istana sebesar ni tau. Apa? Macam seronok? Iya, memang sangat-sangat seronok. Tapi hari ni kita akan menyanyi lagu yang lebih seronok daripada susun blok. Lagu yang kita akan nyanyi hari ni berjudul Kenapa Datang Rumah Saya. Tapi sebelum kita mula, jom panaskan badan dulu. Kawan-kawan ikut Joy ya. Okey, bulatan, segitiga, segi empat. Sekali lagi, bulatan, segitiga, segi empat. Wah, kawan-kawan ikut dengan sangat baik. Kita cepatkan sikit boleh? Cuba ikut ya. Bulatan, segitiga, segi empat. Sekali lagi, bulatan, segitiga, segi empat. Wah, hebat sekali. Rasanya boleh mula nyanyi dan menari sekarang juga. Jom bersama Joy. Nyanyi dan menari bersama Bintots. Kenapa datang mas saya, rumah saya? Mahu cari segi empat sama, segi empat sama. Kenapa datang mas saya, rumah saya? Mahu cari segitiga, segitiga. Kenapa datang mas saya, rumah saya? Mahu cari bulatan, bulatan, bulatan. Kenapa datang mas saya, rumah saya? Mahu cari bentuk bintang, bentuk bintang. Bagus sekali. Bulatan, segitiga, segi empat. Kawan-kawan, pasti ada banyak benda-benda bentuk bulatan, segitiga dan segi empat sama di rumah kamu juga. Hari ini, cuba cari benda-benda yang berbentuk bulatan, segitiga dan segi empat di rumah kamu. Pasti seronok tau. Kawan-kawan, seronok tak lagu hari ini? Apa? Lebih seronok daripada yang lain? Joy gembira melihat kawan-kawan menikmati lagu hari ini. Joy akan kembali lain kali dengan lagu dan tarian yang lebih seronok. Jumpa lagi. Bye!